Tahun 1831, seorang putera Sultan Kedah yang memerintah Perai, Tunku Sulaiman, ditangkap oleh tentera Siam. Beliau bukan sekadar bangsawan istana. Beliau ialah Raja Perai yang menjadi benteng kuasa Kedah di Tanah Besar. Penangkapannya berlaku selepas kebangkitan menentang penguasaan Siam dipatahkan. Di tebing Sungai Perai, sebuah pusat kuasa Melayu mula kehilangan peranannya. Bagaimana semuanya bermula? Beberapa dekad sebelumnya, wilayah Perai dikurniakan oleh Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada puteranya, Tunku Sulaiman. Pengurniaan ini meletakkan beliau sebagai Raja Perai dalam struktur rasmi Kesultanan Kedah. Perai ketika itu membentang dari Sungai Muda hingga ke Sungai Kerian, jalur strategik yang menghadap Pulau Pinang. Tunku Sulaiman mentadbir sebagai wakil kuasa Sultan di Tanah Besar. Di tebing Sungai Perai terbentuk Kota Perai. Bermula sebagai kubu pertahanan, ia berkembang menjadi pusat pentadbiran dan kawalan perdagangan. Tapaknya dipercayai berada di kawasan kampung kota hari ini. Kampung kubu dan terusan-terusan yang dibina menyokong sistem kawalan laluan sungai. Hasil hutan dan komoditi dari pedalaman Kedah disalurkan melalui Sungai Perai sebelum dihantar ke Pulau Pinang. Perai berfungsi sebagai not pentadbiran dan ekonomi. Di sinilah Tunku Sulaiman memerintah. Pada 12 November 1821, tentera Siam menyerang Kedah. Sultan Ahmad Tajuddin berundur. Kedah berada di bawah tekanan Siam. Dalam keadaan itu, Perai menjadi salah satu kawasan yang digunakan untuk menyusun semula kekuatan. Pada tahun 1831, satu kebangkitan dilancarkan untuk menentang penguasaan Siam. Tunku Sulaiman terlibat dalam gerakan tersebut yang berpusat di kawasan sekitar Perai dan Bukit Merah. Penentangan itu dipatahkan. Guna video begini untuk ajar sejarah, ia akan tambah kefahaman murid. Dapatkan koleksi penuh di www.cikgushare.my. Sebagai tindak balas terhadap kebangkitan 1831, tentera Siam bertindak di Tanah Besar. Tunku Sulaiman ditangkap. Beliau dipenjarakan dan dipercayai mangkat dalam tahanan. Dengan penangkapannya, kepimpinan di Kota Perai terhenti. Pusat pentadbiran yang pernah berfungsi sebagai not ekonomi dan sokongan politik kehilangan pengaruhnya. Kota itu tidak runtuh serta-merta, tetapi peranan politiknya berubah. Penangkapan Raja Perai bukan sekadar episod peribadi. Ia menandakan berakhirnya satu bentuk pemerintahan Kedah di Tanah Besar antara Sungai Muda dan Sungai Kerian. Kota Perai yang pernah mengawal laluan, cukai dan perdagangan, tidak lagi menjadi pusat kuasa seperti sebelumnya. Hari ini, kampung kota dan kampung kubu masih wujud. Namun di tebing Sungai Perai itu, pernah berdiri seorang putera Sultan yang memerintah dalam zaman paling bergolak sejarah Kedah. Dan dengan kejatuhannya, berakhirlah satu bab penting dalam sejarah seberang Perai.